Pokok kalatia ni aku nak buang semua tau. Banyak ni semua aku nak buang. Serius lah. Mana ada, aku tipu. Sebenarnya pokok kalatia yang aku cabut daripada rumah orang hari tu, aku nak tanam dekat sini. Ini dekat mana siapa tahu. By the way, yang ini Masjid Felda Bukit Cerakar. Aku nak tanam dekat tempat wuduk dia. Tempat wuduk dia baru siap. Hari tu masa ambil wuduk, dia macam tak best. Bila kau tengok kiri kanan, tak ada apa-apa, kosong sangat. So pihak masjid minta aku tanamkan pokok kalatia dekat sini. First kali kita orang penuhkan dulu planter box ni. Yang belah bawah tu kita orang letak batu je supaya air cepat jalan keluar. Lepas tu untuk tanah baja kita orang campur sendiri. And then bila siap campur tu barulah kita orang tanam. Dia macam kebetulan kan, ada orang nak buang pokok kalatia ni, lepas tu masjid pun nak pokok ni. Tapi sebenarnya mana ada benda yang kebetulan. Inilah namanya rezeki. Rezeki masjid ni dapat pokok yang orang nak buang. Yang tuan rumah kepada pokok ni pun rezeki juga. Dapatlah sedekah kat masjid, even tak keluar duit pun. Kan sebenarnya rezeki kita ni dah ada, cuma kita kena usaha je. Macam semalam aku pergi mancing, lepas tu kumpau. Dia macam tak ada rezeki kan, sebenarnya ada. Aku cakap dengan wife aku nak pergi mancing lagi besoknya, sebab semalam tak dapat ikan. Mana ada orang mancing tak dapat ikan, mesti dapat ikan kan. So wife aku macam tak ada choice, dia nak kena bagi kat aku pergi mancing. So sekarang ni dah siap. Cuba korang tengok cantik tak? So tak adalah lepas ni macam kosong sangat kan, nak ambil wuduk kat sini. Tengok Tok Bilal masjid ni pun rasa macam happy je lepas dah siap. Sembang pasal rezeki panjang-panjang tadi kan, ini rezeki masjid ni. Apa kata korang infak untuk masjid ni? Banyak lagi projek masjid ni sebenarnya nak buat. Sebelum ni masjid buat tandas lelaki, sekarang dah siap. Lepas tu masjid robohkan bilik jenazah yang lama dan buat yang baru. Cantik kan bilik jenazah yang baru ni? Lepas siap je bilik jenazah yang baru ni, tak ada lagi tahu jenazah yang komplain. Ini semua bukti kalau korang infak dekat masjid ni, masjid tak simpan pun duit korang. Duit yang korang infak tu insyaAllah akan jadi manfaat dekat semua karya masjid ni. So tunggu apa lagi? Join infak sama-sama, okay?